Hari tu aku duk kemas-kemas kandang. Sekali aku tengok ada banyak bunyi yang terbiar. So aku pun terfikir ada baiknya juga aku tanam halia. Dan inilah hasil dia. Halia aku pun dah cantik naik. Okay guys, itu dia pokok halia. Yang ni baru nak naik. Belum ada rhizome lagi. Yang ni dah sihat cantik. Ni bunga dia, bunga halia. Siapa yang belum pernah tengok bunga halia, itulah dia, rupa bunga halia. Ni ada satu lagi. Okay guys, unik kan bunga dia. Okay, antara medium yang kita gunakan adalah kita kandang baja tik lembu, tik kambing tu kan. Kita bakar, kemudian campurkan dengan pasir, dengan tanah biasa sikit. Kita letakkan dalam guni supaya isi halia tu ataupun kita panggil rhizome senang nak berkembang. Okay, itu dia isi halia ataupun kita panggil rhizome. Nanti kita akan timbun dengan tanah. Kita akan tambah lagi tanah.